akan ada minggu yang ada lebih daripada satu penyikiran. That's something that's already pre-planned lah untuk minggu depan sebenarnya. Efek bas. Okay, Assalamualaikum, saya mulakan dengan markah untuk Gegar Berganza musim ke-12, konsert minggu ketiga. Di tempat ke-13, Syed 54.25, tempat ke-12, Syed 57, tempat ke-11, Datuk Ilengkang 57.75, tempat ke-10, Ruri Republic 60, tempat ke-9, Freshies 60, tempat ke-8, Mel Sakura 60.5, tempat ke-7, Rahmat 61.5, tempat ke-6, Krisha 61.75, tempat ke-5, Cory 63, tempat ke-4, Mark Adam 64, tempat ke-3, Mendua 67, tempat kedua, Iskandar Ismail 71 dan tempat pertama, Nurbahan 71.5. Baik. Kenapa tak ada penyikiran lagi? Kembali. Okey, minggu ni kita tiada penyikiran. Sebenarnya dari segi produksi pun kita telah merancang untuk minggu ni tiada penyikiran kerana minggu depan adalah minggu duet. Dan kami telah, orang kata, menyediakan para barisan tetamu untuk grace us ataupun join us untuk minggu depan. Jadi that's something that's already pre-planned lah untuk minggu depan sebenarnya. That's why minggu ni tak ada penyikiran sebenarnya. Awal juga minggu duet? Yes, I think kita nak, orang kata, change a bit of the rhythm. Selalunya orang expect setiap minggu ialah minggu duet, minggu ialah minggu penyikiran. So musim kali ni kita try to play around with the susunan and the plan has been set that minggu depan memang minggu duet. So bila tak ada penyikiran, mungkin minggu depan ada dua. Kalau ikut perancangan, macam hari ni perancangannya tak ada penyikiran. Atau bagaimana? Of course kita ada minggu yang akan ada penyikiran dan InsyaAllah akan ada minggu yang ada lebih daripada satu penyikiran. Jadi minggu depan kita lihatlah berapa banyak penyikiran. Adakah season ni yang tak ada penyikiran sampai minggu itu ataupun pernah berlaku sini? Tak silap pernah berlaku sampai kita, I think sama juga minggu ketiga pun tiada penyikiran juga sebelum ni. Bila rumah ada minggu lepas ada orang mengatakan bahawa Datuk Ilin sebenarnya memang nak menarik diri. Dan katanya kalau betul, kalau salah tolong betulkan lah, maknanya Datuk Ilin dah memaklumkan pada esok selepas acara yang dia nak menarik diri masalah kesihatan. Sebenar tak? Kalau benar, macam mana memujuk dia supaya tak tarik diri tu? Okey, rasanya apa yang berlaku di belakang, secara terperinci saya tak tahu, tapi saya tahu yang Datuk Ilengkang dan juga pihak produksi telah berjumpa dan untuk mengkonfirmkan atau untuk bertanya lebih lah tentang sama ada dia mau sambung atau tidak, dan kalau ikutkan minggu ni dia mau teruskan untuk minggu ni. Ya, masalah. Ya. Bukan dipujuk lah. Betul.